One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni saya di Wang Kelian Viewpoint. Saya di Perlis, sempena perkampungan sunnah yang ke-11. Sambil-sambil tu jalan-jalan ke tempat-tempat menarik di sini untuk buat video. Jadi pagi ni pertama kali saya sampai ke Wang Kelian. Viewpoint yang sebenar di sana, tapi ada banyak orang. Jadi saya di sinilah. Saya ni pemalu sebenarnya. Okey, baik. Jadi pada kesempatan ini sambil saya main drone, ingin saya react kepada sebuah video yang sampai kepada saya tentang qasidah burdah. Okey, qasidah burdah ni adalah satu qasidah yang masyhur di kalangan geng-geng maulid, geng-geng selawat apa semua. Kalau nak tahu boleh saja tonton nyanyian qasidah burdah ni di YouTube, kira-kira 1 jam. Cuma qasidah burdah ni seperti yang saya kata disukai oleh geng-geng maulid, geng-geng selawatan. Sementara yang salafi pula mengkritik bahawa dalam qasidah burdah ni ada perkara-perkara yang baik dan ada juga yang tak baik. Dan yang tak baik itu adalah apa yang boleh membawa kepada syirik, apa yang boleh mengakibatkan syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka yang pro kepada geng burdah, mereka yang pro kepada qasidah burdah ni, dia orang tak setuju. Dia orang kata salafi ni tak faham. Sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Korang tak faham. Jadi video yang sampai kepada saya ini ialah daripada seseorang yang memang pro kepada qasidah burdah, dan dia sendiri menerangkan bahawa tak apa, kena tonton tau. Kena tonton kira-kira 7 minit. Saya mainkan video sambil saya main drone di kawasan ini. Okey. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Sini semua untuk diri sendiri, untuk isteri, untuk anak-anak, untuk. Tapi dan dia diri sendiri. Mana hak Rasulullah? Mana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab hari kiamat, keluarga kita ini, ayah ibu kita, adik-beradik kita, kalau tak ada hubungan kerana Allah, kalau tak ada syafaat Rasulullah, hari kiamat kita akan jadi musuh. Kita akan jadi Itulah kelebihan majlis tahlil kita, kumpul keluarga, kumpul adik-beradik, kumpul jiran. Bukan untuk orang mayat saja, bukan untuk arwah saja, untuk kita dulu, untuk arwah kita. Kita orang yang hidup lebih perlukan majlis tahlil dan pertemuan ini. Zaman ini hati kita jadi kasar, jadi kering. Kalau tak ada kematian kita tak ingat Allah. Kalau tak ada kematian kita tak berkumpul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini maksud kita baca qasidah burdah, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasidah burdah adalah sebuah qasidah yang rahsia-rahsianya, kelebihan-kelebihannya luar akal. Luar akal. Orang nak, macam masyarakat kita sebut, orang yang nak sembuh, kalau sakit nak sembuh, baca qasidah burdah. Untuk arwah, baca qasidah burdah. Sempit rezeki, baca qasidah burdah. Ada urusan musafir, baca qasidah burdah. Nak pergi umrah, nak pergi haj, nak pergi luar, baca qasidah burdah. Ada periksa, baca qasidah burdah. Qasidah, orang yang puji Rasulullah dengan qasidah-qasidah, dengan maulid, dengan salawat, orang itu minta tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita bila dahulukan majlis tahlil kita dengan qasidah burdah, kita harap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita. Rasulullah yang tolong arwah yang kita berkumpul kerana dia. Faham? Betul kan? Macam tu Arif. Minta maaf saya tak fasih bahasa Melayu. Saya tak pandai bahasa Melayu. Cuma kita minta syafaat Rasulullah untuk kita dan untuk arwah yang kita berkumpul kerananya. Dengan apa? Dengan qasidah burdah. Mungkin orang rasa pelik, kenapa ada qasidah? Kenapa ada qasidah dalam majlis tahlil? Lah, itu yang lebih harap Allah terima majlis kita. Kita jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita jemput adik-beradik, saudara tahfiz, jiran-jiran. Tapi bila kita bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita baca qasidah burdah, kita juga jemput Rasulullah dalam majlis tahlil kita. Rasulullah memberi syafaat kepada kita dan kepada arwah yang kita berkumpul kerana beliau. Radhiyallahu tabaraka wa taala. Jadi ini peringatan untuk diri sendiri dan untuk saudara saya. Jaga hak Rasulullah. Kalau kamu tak jaga hak Rasulullah, jaga kamu kepada ayah ibu falsu. Perjagaan kamu kepada anak-anak falsu. Perjagaan kamu kepada diri sendiri falsu. Sebab di hari kiamat tak ada siapa-siapa
tolong kamu melainkan Rasulullah. Dan cinta yang sebenar bila kamu setiap hari ada masa untuk Nabi SAW. Rasulullah sentiasa dalam ingatan kamu. Rasulullah hiasan rumah. Hiasan rumah. Kena ada majlis salawat dalam rumah-rumah kita. Minta maaf, sekarang kita jadi orang jahat, hamba-hamba jahat. Kalau tak ada kematian, tak ada kita tak ingat Rasulullah SAW. Kita tak buat majlis tahlil, tak buat. Buatlah majlis zikir, majlis burdah, majlis tahlil. Ada kematian, tak ada kematian. Nabi SAW suruh kita meninggal sebelum datang meninggal yang betul. Meninggal, yakni rasa kamu dah meninggal sebelum meninggal betul-betul. Maknanya sebelum kamu tunggu nanti harap orang buat tahlil untuk kamu, buat tahlil untuk diri sendiri. Ada halangan kalau setiap hari Khamis ayah, ibu, kumpul anak-anak sahaja, ahli keluarga sahaja buat tahlil. Ada halangan atau tunggu mati. Kenapa tunggu mati? Kamu hidup, ada kesempatan buat tahlil untuk diri sendiri. Buat tahlil untuk diri sendiri. Jangan harap dengan orang. Alhamdulillah, almarhum Pakcik Ismail, dia seorang baik dan tinggal sejarah yang baik, tinggal sahabat-sahabat yang baik, tinggal anak-anak yang baik, tinggal saudara-saudara yang baik yang ingat dia. Tapi ada orang kesian tak ada kesempatan ini. Ada orang bila meninggal sejarahnya habis. Ada tak ada? Mungkin kita tahu. Ada ramai orang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang lebih terdahulu kita ingat diri sendiri dengan tahlil sebelum harap orang ingat kita. Sebelum harap orang ingat kita. Ini maksud kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita sendiri, sebelum hak kita, sebelum hak keluarga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, tak sempurna iman seseorang melainkan aku jadi lebih kasih daripadanya diri sendiri. Dirinya lebih daripada dirinya, ayah ibunya, anak-anaknya, hartanya dan seluruh orang. Maknanya kalau kamu nak tahu manakah kamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu seorang beriman yang betul-betul atau tidak, tanya diri sendiri soalan ini. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang lebih kasih kepada aku daripada ayah ibu, daripada isteri, daripada anak-anak atau tidak? Macam tu kamu boleh menyempurnakan iman kamu, membetulkan jalan kamu di dunia ini. Dan alhamdulillah kita hidup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang meninggal daripada keluarga kita, ayah, ibu, saudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, hak orang yang meninggal itu hak dia berterusan. Macam mana? Macam mana kita sampaikan hak orang yang dah meninggal? Kita kasih kepada kekasihnya. Kita hormat kepada orang yang dia hormat. Kita tolong kepada orang yang dia dalam kehidupannya tolong. Dan kita suka kepada perkara-perkara yang dia suka. Macam almarhum suka qasidah burdah. Faham tak faham? Ada juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal dunia ini, jiwanya rasa apa yang keluarga rasa. Kalau dia sekarang bertemuan kita, dia tahu hari ini, malam ini dia seronok dengan bertemuan kita ini. Kalau ada dalam masalah dalam rumah, dia juga sedih. Kalau ada masalah berita gembira dalam rumah, dia juga dapat gembira. Maknanya dengan jiwanya dia hidup dengan kita. Faham tak faham? Dan dia seronok dengan hadiah yang kita sampaikan kepadanya. Kita semua ada ayah ibu, semua ada adik-beradik, saudara yang mereka telah meninggal dunia. Kita harap kalau mereka hidup, kita nak sampaikan hadiah kepada mereka. Mereka sekarang mereka tak perlu kek, tak perlu jubah, tak perlu duit, tak perlu makanan, mereka tak perlu apa-apa. Perlu majlis seumpama ini. Jadi orang yang kasih betul-betul keluarganya, ayah ibunya, adik-beradiknya, buat majlis seumpama ini. Buat majlis seumpama ini sebab orang yang meninggal dunia gembira sangat dan perlu sangat. Alright, baik. Kita sudah pun jalan-jalan ke pusing-pusing di kawasan Wang Kelian Viewpoint dan sudah pun menonton video tadi tu ya. Okey, baik. Jadi macam saya kata sebelum ini Salafi mengkritik qasidah burdah. Ada benda yang baik dalam tu, tetapi ada juga perkara-perkara yang menghampiri syirik ataupun boleh membawa kepada syirik. Namun pihak yang tidak bersetuju, pihak yang pro kepada selawat ini berkata kalian Salafi tak faham, sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Jadi dalam video ni terbaik kerana
seseorang yang begitu pro, begitu taksub dengan qasidah burdah, dia sendiri telah pun mengatakan apakah itu? Baik, yang pertama apa katanya? Orang yang puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan qasidah burdah, maulid dan selawat, orang itu minta tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengulanginya sebanyak 2 kali. Okey? Jadi bukan kami yang kata, tetapi dia sendiri telah mengakui bahawa melalui qasidah burdah itu mereka sebenarnya sedang minta tolong daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia pun memberikan beberapa senario di mana seseorang itu patut membaca qasidah burdah seperti nak sembuh penyakit. Bukan minta tolong daripada Allah, tapi qasidah burdah. Untuk arwah, itu yang mereka buat tadi tu majlis tahlil. Kalau sebelum ni majlis tahlil sekadar yasin dan tahlil, sekarang ni dengan sekarang ni dengan qasidah burdahnya sekali. Kemudian bila sempit rezeki, kan, ada apa-apa urusan, nak pi haji dan umrah, anak ada periksa, okay, dan sebagainya. Bila ada hajat-hajat macam ni, baca qasidah burdah, macam dia katalah, mereka sedang meminta tolong daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya kata, bukan Salafi kata, tetapi dia sendiri yang mengakuinya. Kemudian apa dia kata lagi? Majlis tahlil dengan qasidah burdah, Rasulullah tolong arwah yang kita berkumpul kerananya. Maknanya bila dia orang buat majlis tahlil itu, alright, dan dalam majlis tahlil tu ada sekali dengan qasidah burdah bahawa kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolong arwah yang kita berkumpul kerananya. Okey, tolong macam mana tu tak tahu, tapi tolong di alam barzah lah, mungkin melapangkan kubur ke, memudahkan urusan dalam kubur di alam barzah apa semua kan. Kemudian apa lagi katanya? Kita minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, syafaat pertama sekali di akhirat, bukan di dunia. Okey, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ianya di akhirat bila setelah berlaku kiamat, bukannya di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat ini adalah dengan izin Allah. Bukan kau boleh minta-minta macam tu saja. Okey, so nampak sangat kesalahan di situ ya. Dan mereka ni sebelum-sebelum ni pun bila kita tegur cara ataupun sikap mereka yang minta tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kata apa? Minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah, okey, kita bukan mengingkarinya, tetapi ia memang ada, tetapi ia di hari akhirat setelah berlakunya kiamat. Dan kemudiannya syafaat itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau syafaat tu boleh pada masa dunia sekarang ini, para sahabat radhiyallahu anhum sendiri pun akan minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka menghadapi sesuatu cabaran, sesuatu masalah setelah baginda wafat kan. Para isteri baginda pun radhiyallahu anhum pun akan minta syafaat kalau bolehlah, tapi mereka tidak melakukannya. Kenapa? Sebab mereka tahu bahawa syafaat itu bukanlah ketika di dunia ini, tetapi di hari akhirat kelak, dan itu pun adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okay, dalam ayatul kursi yang kita baca tu pun ada, kita selalu sendiri sebut bahawa syafaat ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya dengan qasidah burdah itu juga kita jemput Rasulullah dalam majlis tahlil kita untuk beri syafaat. Tu dia makin mengarut dah. Okey, makin mengarut. Okey. Jadi bila majlis tahlil tu adanya qasidah burdah, mereka menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Okeylah, katakanlah qasidah burdah ni dilakukan pada hari sambutan Maulid Nabi kan. Okey, jadi surau ni ada buat qasidah burdah, rumah ni buat qasidah burdah, tarikat ni buat qasidah burdah. So Rasulullah hadir yang mana? Boleh kita kata apa? Boleh jadi klon ke? Boleh jadi 2-3 sekali hadir kan? Ini 2-3 lah. Tapi kalau 10 tempat buat qasidah burdah, semuanya meyakini Rasulullah hadir, lalu Rasulullah boleh hadir semua 10 serentak ke? Macam mana tu? Kan? Ini yang sudah kita kata hulu ataupun melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alright, dan yang terakhir dia kata dalam hadis Rasulullah, orang meninggal rasa apa yang keluarga rasa. Dia tahu pertemuan kita ini dan tahu itu tahu ini. Okay, sebelum tu beliau juga ada sebut beberapa hadis, tapi yang akhir ini memang ada berdasarkan sebuah hadis, alright. Tetapi okey, maaf pembetulan ya. Yang terakhir ni bukan berdasarkan hadis. Dia kata dalam hadis Rasulullah, orang yang meninggal
dapat rasa apa yang keluarga rasa. Sebab dia orang tu buat majlis tahlil semena kematian kan. Jadi dia dakwa dalam hadis Rasulullah kononnya orang yang meninggal dunia rasa apa yang keluarga rasa, dia tahu pertemuan kita ini, dia tahu suka duka apa semua tu kan. Untuk hal ini adalah dusta apabila dikatakan ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kalau kita rujuk dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam sunannya, hadis nombor 1810, atau penomboran lain hadis nombor 1833, hadis yang panjang di mana Rasulullah SAW menerangkan apa yang terjadi kepada roh orang yang beriman daripada saat dia baru saja meninggal dunia kan, rohnya ke sana ke ni, dan apabila rohnya sampai ke tempat yang ada roh-roh yang lain, okey, roh-roh itu bertanya kepada roh orang yang baru meninggal tu. Okey, yang baru meninggal jumpa roh-roh orang yang sudah meninggal dunia. Roh-roh orang yang sudah meninggal dunia bertanya kepada roh yang baru saja meninggal dunia tu, baru saja mereka jumpa tu. Apa mereka tanya? Yang saya gariskan biru ya. Hadis ni panjang, saya fokus ni saja. Mereka bertanya, Fayas alunahu maza fa'ala fulan. Maka mereka bertanya kepadanya, kepada roh yang baru meninggal, yang baru join mereka tu, maza fa'ala fulan, apakah yang dilakukan oleh fulan? Maza fa'ala fulan, apakah pula yang dilakukan oleh fulan ini? Okey, soalan-soalan ini menunjukkan apa? Roh-roh orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak tahu apa yang berlaku, apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dirasai oleh orang yang sudah oleh orang yang masih hidup. Oleh itu adalah satu dusta apabila dia mendakwa kononnya dalam hadis Rasulullah, orang meninggal rasa apa yang keluarga rasa, dia tahu pertemuan kita ini, dia tahu suka duka apa semua. Okey. Yang dalam hadis yang sahih, apabila orang itu meninggal dunia, rohnya dibawa ke sana, dibawa ke langit, lalu berjumpa dengan roh-roh orang beriman yang lain yang sudah lama meninggal dunia. Roh-roh orang yang meninggal dunia itu tanya kepada roh yang baru meninggal dunia tu, baru join mereka, apakah yang dilakukan oleh si fulan, apakah yang dilakukan oleh si fulan. Menunjukkan mereka, roh-roh yang ada di alam barzah tu tak tahu apa yang berlaku, apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dirasai oleh mereka yang masih di alam dunia. Para penonton yang dirahmati Allah, nampak tak? Orang yang qasidah burda, apa lagi dia sebut hak Rasulullah, dia punya hak tu punyalah pekat kan? Hak Rasulullah. Kan, tapi berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak berselawatlah, nak cintalah, nak menunaikan hak Rasulullah lah, itulah inilah apa kan. Tapi bila baca hadis, berdusta. Apabila cerita pun berdusta. Kononnya Rasulullah boleh hadir apa semua tu kan. Inilah ciri-ciri orang yang cinta palsu, mendakwa cinta kepada Rasulullah SAW, mendakwa menunaikan hak Rasulullah SAW, tetapi berdusta kan. Kononnya Rasulullah yang boleh tolong. Kalau Rasulullah boleh tolong, mereka yang katakanlah dalam perang Jamal, Ali bin Abi Talib dengan Aisyah radhiyallahu anha, mereka sendiri akan qasidah burdah. Mereka sendiri akan qasidah burdah minta tolong dalam suasana macam tu. Demikian juga dalam perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, mereka sendiri akan qasidah burdah minta tolong Rasulullah SAW apa nak buat dalam suasana seperti ini. Demikian juga dalam banyak persoalan-persoalan yang lain kan. Kalau betul lah. Right. Kemudiannya jemput Rasulullah hadir, satu lagi dusta lah. Kalau sebab tadi saya bagi contoh 3-10 kan. Saya rasa bila berlakunya pada hari maulid tu, pada maulid ke apa, boleh kata ratusan kot tempat yang buat majlis selawat, qasidah burdah, masing-masing meyakini Rasulullah hadir. Masing-masing meyakini Rasulullah hadir. Jadi kita nak tanya, Rasulullah ni dia boleh macam jalan cerita Marvel ke cerita komik ke, boleh jadi 100 Rasulullah ke yang hadir setiap tempat? Tidaklah yang hadir kecuali syaitan yang menipu mereka. Dan yang akhirnya cinta Rasulullah, nak menunaikan hak Rasulullah, mendakwa bahawa kononnya dalam hadis orang yang meninggal
rasa apa yang keluarga rasa, dia tahu pertemuan kita ni, dia tahu itu, tahu ini. Padahal dalam hadis, apabila roh orang yang baru meninggal dunia join roh-roh yang sudah meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia lama tu bertanya kepada yang baru join mereka, apakah yang sedang dilakukan oleh si fulan, apakah yang sedang dilakukan oleh si fulan. Maknanya mereka yang sudah meninggal dunia di alam barzah tidak tahu apa yang sedang berlaku di alam dunia, apatah lagi terhadap ahli keluarga mereka ke ataupun orang-orang yang mereka sayangi. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, hati-hati dengan mereka yang mendakwa cinta Rasulullah tetapi berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, demikianlah ulasan react dan kritikan saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.